Ini sebenarnya ada banyak benda nak tanya, tapi kita mula satu-satu lah ya. Kita bagi ruang Fahmi Fadzil untuk ratib. PDRM. Kami pelik tengok nama Menteri Kewangan. Anwar Ibrahim juga rupanya. Punyalah bertempik reformasi. Rupa-rupanya Anwar Ibrahim sendiri yang bercanggah dengan reformasi diorang. Kerajaan Pakatan Harapan di bawah Tun Mahathir telah mengasingkan antara Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Waktu tu, Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri, Lee Kuan Yew sebagai Menteri Kewayangan, bak kata Najib Razak. Menteri apa? Kewayangan. Kerajaan Perikatan Nasional Memerintah pun masih meneruskan lagi polisi ni. Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dan Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan. Kemudian Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dan Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan. Tiba-tiba bila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia sendiri yang membakul sampahkan perjuangan yang diorang laungkan. Reformasi apa benda Bang Nun? Bukan main Hanayo berjoging satu Putrajaya nak bagi tahu Perdana Menteri tak boleh jadi Menteri Kewangan. The Prime Minister and the Finance Minister cannot be the same person. The Prime Minister should not be in power for more than 2 terms. Enact laws to decentralize and limit the Prime Minister's power. No single person should have absolute power. Anwar Ibrahim senang-senang macam tu je dia jahanamkan reformasi yang dia sendiri mulakan. Malah anak dia sendiri Nurul Izzah pernah sebutkan dalam World Economic Forum bahawa tiada lagi portfolio Menteri Kewangan untuk Perdana Menteri. If we were to win the general election, whether this year or next year, how would your new government run the country different from the incumbent government today? We have highlighted a few things that we would do differently. For starters, we have stated clearly the Prime Minister shouldn't hold the position of the portfolio of the Finance Minister. Anak dia sendiri pun kena game dengan bapa dia. Kalau korang nak tahu, 7 tahun yang lepas Rafizi Ramli pernah kemukakan satu rang undang-undang untuk memisahkan portfolio antara Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Nampaknya dia lupa apa yang dia pernah buat. Biasalah, Melayu kan mudah lupa. Hari ni dia sebut Perdana Menteri jadi Menteri Kewangan kerana situasi luar biasa. Apa yang luar biasa tu? Luar biasa sebab ada perompak je dalam kabinet. Presiden UMNO, kalau kita tak menang pilihan raya kali ini, akan dihadap ke mahkamah. Artinya mereka semuanya perompak. Hari ini kita dapat lihat satu demi satu reformasi yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim dan gerombolannya dicarik-carik kawan-kawan. Bermula dengan Fahmi Fadzil yang mahu rakyat didiamkan dan dinafikan suara dengan kuasa PDRM. Kemudian Perdana Menteri dan Menteri Kewangan orang yang sama. Guys, ini bukan kerajaan reformasi. Ini dah macam kerajaan diktator. Ultimate pun dah tak nyanyi dah lagu Hoi Hoi sebab dah kena dekat bos dia sendiri. Macam ni lah kami cadangkan reformasi tu tukar je lah kepada reformati. Sentak ke weh? Relax lah, benda betul.